sebenarnya benda ni adalah budak, benda yang tak matured kan. Nak rasa juga ponteng tu apa. Betul lah, betul. Dah lah first day ponteng, first time ponteng. Tak cerdik, ponteng pula lalu pula depan bilik disiplin. La ilah. Lalu pula dekat bilik disiplin. Dah lah ponteng, sebelah bilik disiplin tu bilik guru. Lalu pula guru yang nak masuk kelas kau ponteng tu. Cikgu bawa beg lah. Tak ada lah, Oh, ponteng tak ada. biasa lah. Maksudnya Ponteng satu masa, satu kelas. satu masa lah. betul. Dalam sebelah bilik disiplin. Dah lah ponteng. Dalam lepas bilik disiplin tu bilik guru. Guru yang ponteng tu pula baru keluar ambil kertas. Kalau tanya saya rasa macam seronok ke ponteng ni. Lepas tu kawan-kawan kata, jom lah guys, kita tolong Firdaus rasa ponteng tu apa. Sejak hari tu risau ponteng saya nak ponteng. Adalah namanya. Itu momen pertama kali ponteng. Pertama kali tu juga masuk bilik disiplin. Bilik disiplin kan dia jarak dengan Betul. dia lain. Boleh rasa lah kena zap. Kena rotan. Kena. Sebab cikgu tu terus bawa. Cikgu, ni budak ni ponteng kelas saya. Aduh.